Okay, hari ni aku nak cerita berkenaan dengan peluang ataupun peluang keemasan lah. Yang mana peluang ni, yalah, macam korang faham, peluang ni benda yang selalunya dia jarang ada. Dia perlukan kesempatan, dia perlukan ruang, dia perlukan masa yang tepat untuk mewujudkan peluang tu. Jadi baru-baru ni, aku telah pun diberikan peluang tu, yang mana sangat rare lah untuk berlaku. Lebih kurang dalam seminggu yang lepas, aku telah diberikan satu peluang keemasan lah, yang mana aku memang dah cari peluang ni agak lama, berbulan-bulan lamanya. Dan akhirnya pada pagi Ahad minggu lepas, bila aku buka handphone aku, peluang tu datang. Dan tanpa membuang masa, aku cuba sedaya upaya aku untuk menggarap peluang tersebut. Aku tahu by this time mesti korang dah boring dah apa benda Muaz ni. Cakap peluang, perkataan peluang tu pun dah ulang berpuluh-puluh kali dah ni. Peluang tu adalah ini. Ya, yang di hadapan aku sekarang ni. Kamera lagi. Ya Allah, apa nak jadi dengan aku ni. So untuk siapa yang follow aku rasa korang tahulah yang mana sebelum aku dapatkan Leica Q3 ni, aku ada dua kamera Fujifilm, iaitu Fujifilm X106 dan kemudian X Pro 2. X106 tu biarlah kan, tak kisahlah kan. X Pro 2 tu, X Pro 2 tu sangat penting sebab X Pro 2 tu adalah antara kamera yang memang aku sangat suka lah kan. So untuk yang X Pro 2 yang aku ada sebelum ni, dia berwarna hitam. Tak ada banyak dalam pasaran sekarang. Kalau korang search pun adalah berapa unit je yang ada dekat pasaran Malaysia. Tapi sebenarnya ada satu lagi model X Pro 2 yang sangat rare, iaitu yang di tangan aku sekarang ni. Kalau korang tengok, warna dia bukan warna hitam. Warna dia ni adalah special, warna graphite. Jadi sejarah sikit lah berkenaan dengan Fujifilm X Pro 2 graphite ni. Sebenarnya warna ni dia tak dikeluarkan masa Fujifilm X Pro 2 dilancarkan. Masa dilancarkan tu dia ada satu warna je, iaitu warna hitam. Tapi dalam tahun 2017 macam tu, Fujifilm decide untuk keluarkan X Pro 2 ni dalam warna yang baru, iaitu warna graphite ni. Dan warna graphite dia ni, yalah, macam korang nampak ni, dia bukan je sekadar graphite biasa je. Dia sebenarnya ada 3 lapisan color lah yang diletakkan dekat permukaan bahagian atas dan bawah ni. Yang mana mula-mula dia orang ada buat lapisan yang basic punya, yang asas punya. Lepas tu dia orang spray lagi lapisan warna graphite yang macam korang tengok ni. Dan last kali dia orang spray lah clear coat dekat bahagian luaran dia ni lah kan. Aku pun bukannya pakar sangat bab-bab spray ni. Tapi yang aku tahu adalah dia punya finishing dia, macam korang tengok, dia memang nampak sangat cantik kan. Dia nampak warna macam gunmetal punya style. Dan yang menariknya adalah dari segi availability kamera warna graphite ni, yang mana susah lah nak cari dekat pasaran sekarang kan. Yang kalau korang cari pun mesti akan jumpa warna hitam je. So boleh diconsider agak rare jugalah warna graphite ni. Masa dia orang keluar dulu, dia tak adalah keluar macam ada limited edition ke kan. Ada numbering macam Leica Ghost Edition yang ada 150 unit ke dalam dunia ni. Dia tak adalah rare sampai macam tu. Dia dikeluarkan produksi macam biasa. Cuma disebabkan dia lambat keluar, so dia punya unit dekat dalam pasaran tak banyak. So dekat Malaysia aku cuba cari juga second hand, memang tak jumpa. So seminggu yang lepas, tiba-tiba bila aku buka Carousel, nampak ada orang iklankan untuk nak jual lah dia punya X Pro 2 Graphite Edition ni. Dan aku, of course lah kan, tanpa membuang masa, aku terus try contact, try sedupaya untuk deal lah. Cuma masalahnya adalah orang tu dia nak COD dekat Kuantan, Pahang. Aku duduk dekat Shah Alam. Tapi itulah kan, orang dah minat kan, benda dah minat, benda lah rare, susah nak jumpa. Dekat Malaysia aku tak tahulah kan, kalau ada orang pakai warna ni. Kalau korang ada user X Pro 2 graphite, komen-komen lah kat bawah kan. Sebab memang jarang kan dapat jumpa orang pakai X Pro 2 graphite ni. Dia memang dah level macam limited edition lah. Even dekat Jepun pun tak banyak kedai yang jual X Pro 2 graphite ni. And kalau dijual pun harga memang mahal gila. Aku jumpa yang ada jual kat Jepun tu, body saja RM9,000. Lepas convert dah RM9,000. Padahal X Pro 2 ni kat pasaran harga dia dalam body saja dalam RM4,000, RM4,300 macam itulah. Depends pada dia punya quality body dia lah. So aku contact lah kan orang yang kat Carousel tu, nama dia Aizat. And then kemudian aku deal dengan dia. Lepas tu
Okay, dah dapat kena harga. Aku terus tanpa membuang masa shoot pergi ke Kuantan, Pahang. So aku pergi Kuantan, Pahang. Aku COD dengan dia. Aku jumpalah Aizat tu kan. Oh, baik orangnya kan. Dia masa dia sampai, dia nak tunjukkan aku kamera ni. Kamera ni berada dalam dry box, and then kemudian dia tutup dengan kain, buka peel kan, macam bawang kan. Wah, betul-betul berjaga-jaga dengan kamera. Aku suka betul orang yang jaga kamera macam tu. Dan bila aku dapat tengok sendiri, aku memang sangat berpuas hati lah. Masa aku on the way pergi ke Kuantan tu, sebenarnya aku risau juga. Sebab, yalah, disebabkan X Pro 2 yang graphite ni tak ada banyak dalam, memang tak ada pun dalam pasaran. So, bila dia iklankan tu, aku ingatkan mungkin scammer ke apa ke kan. Tapi, itulah, masa aku pergi tu, aku macam letak niat dah. Ni kalau kena scam pun, scam lah kan. Janji, pergi tengok. Kalau betul, memang lega lah. And Alhamdulillah lah, benda tu benda real lah kan. Benda ni memang benda yang betul. So X Pro 2 Graphite Edition ni, macam aku cakap, dia tak dikeluarkan bersama-sama dengan X Pro 2 yang warna hitam tu. Dia lambat sikit keluar. Dan yang menariknya, X Pro 2 Graphite Edition ni, dia datang bundle sebenarnya dengan lens kit dia, iaitu XF23 F2 yang berwarna graphite juga. Dia kira dijual bersama-sama lah. Dan yang bestnya juga, Aizat ni kan, selain daripada dia jual body ni, dia jual juga ini. Dia datang satu semua lengkap. Ya Allah, aku sebenarnya cari body dia je yang graphite. Sekali datang satu set. Dia memang super rare lah benda ni. Jadi bila dia punya body graphite campur dengan dia punya lens graphite, dia punya hood pun memang special graphite. Ya Allah, memang jadi seksi lah kan. Aku tak tahu nak cakap macam mana dia punya cantik dia tu. Jadi harga jualan X Pro 2 Graphite Edition ni, satu set ni lah, maknanya sekali dengan kit ni, dulu masa tahun 2017 dia dijual pada harga jualan dalam $2,299. Yang mana pada tahun 2017 tu, kalau kita convert dia ke ringgit, pada masa tu harga dia lebih kurang dalam RM9,655 lah. Tapi tu pada tahun 2017. Kalau kita ambil kira lah inflasi tu semua kan, pada tahun 2017 tu, kalau nak tengok harga tu pada zaman sekarang, pada nilai tu, sebenarnya harga kamera ni adalah 12,000 something, ataupun lebih spesifik RM12,914. Dia punya mahal dia tu sebab dia special edition. Tapi aku beli tak adalah sampai harga tu lah kan. Sebab yalah, dia barang ni bukan barang baru kan. Ni barang second hand. Tak tahulah second hand ke third hand ke macam mana kan. Kalau menurut kepada yang jual tu, Aizat tu, saudara Aizat tu, dia kata dia import kamera ni daripada Jepun terus. Maksudnya daripada Jepun ke dia, and then sekarang kepada aku. Kenapa dia jual kamera ni? Of course lah, aku memang tak tanya lah kan. Aku takut lah nanti kan time COD tu tiba-tiba dia kata, oh tak jadilah nak jual, sayang pula kan. So kita buat senyap je lah. Tapi aku agak pelik jugalah kenapa dia jual. Sebab barang ni memang sangat rare kan. Memang susah sangat nak jumpa. Nak kata dia perfect tak jugalah. Kalau tengok betul-betul, of course lah, dia dalam mint condition lah. Senang cerita kan, dia adalah calas sikit, terutama dekat bahagian bawah ni. Biarlah kamera yang digunakan, tapi tak adalah menjejaskan dia punya kecantikan dia tu, graphite dia tu. Memang terasa lah dia punya kecantikan. Tak tahu nak cakap lah. Korang tengok je lah kan. Oh lama cantiknya. Aku sampai aku letak je kan benda ni kat meja kan, sambil buat kerja tu kita tengok kan barang ni. Cantik. So aku tak tahu kenapa dia jual kamera ni. Kalau dia tak jual aku tak dapat lah kan. Agak rugi untuk dia, untung untuk aku. So sekarang akulah akan menjadi tuan dia, dan aku akan simpan dia baik-baik. Dia memang adalah kesayangan aku lah sekarang kan. Selain daripada Q3, ni pun kesayangan aku sekarang ni. Korang tak payah nak PM aku tanya nak jual ke nak jual lah. Memang aku takkan jual. Ini akan masuk dalam aku punya collection lah. Q3 ni mungkin satu hari akan jual, tapi mustahil lah X Pro 2 Graphite Edition ni akan dijual pada masa akan datang.
InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada saudara Aizat sebab menjual X Pro 2 Graphite Edition ni kepada aku. Aku memang sangat menghargainya. Sangat pancul orangnya. Ajak jumpa time sekian-sekian, terus sekian-sekian dia sampai. Tak banyak kerena, straight to the point. Orangnya sangat cermat. Best lah. Aku harap dia tengoklah video ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Akan ku jaga kamera ni sebaiknya sebagai tuan baru. So sekarang ni aku memang gila-gila lah kan. Kita dah bermadu ni. So gila-gila lah. Kadang-kadang aku bawa X Pro 2 ni keluar kan. Kadang-kadang aku bawa Q3 ni keluar. Mostly Q3 lah. Aku bawa Leica Q3 aku keluar. Tapi kadang-kadang tu aku akan bawa X Pro 2 ni. Sebab bila keluar X Pro 2 ni dia kena lebih baby lah. Kena jaga dia elok sebab bagi aku dia adalah item yang rare kan. So kita kena jaga baik-baik lah. Nak mengekalkan kecantikan dia tu. So aku tahu lately aku suka sangat dengan barang-barang yang limited edition macam ni. Salah satu yang aku tengah macam usha-usha juga adalah Leica Q2 Ghost Edition, iaitu memang lagi super rare kan. Dia ada 150 unit je dekat dalam dunia ni. Dan kalau dapat tu memang sangat rare lah kan. Ya, aku tahu ada satu owner yang ada Ghost Edition ni, iaitu Chua daripada Ace Camera dekat Berjaya Times Square tingkat 6 tu. Dia ada Ghost Edition tu kan. Aku tengah kecek-kecek jugalah nak beli daripada dia kan, kalau dia sudi lepaskan. Tapi itulah, bukan dalam masa sekarang lah kan, sebab mahal tu. Nak kena simpan duit betul-betul tu kalau nak beli yang tu. So video ni sebenarnya aku buat just nak berkongsi aku punya keseronokan aku lah dalam memiliki benda-benda yang macam ni, benda-benda yang rare lah kan di mata aku. Aku rasa kalau korang ni pun jenis yang main kamera, terutama yang jenis main Fujifilm, korang tahu lah betapa rare-nya X Pro 2 Graphite Edition ni. Memang dia sebenarnya dia just warna je, function dia semua sama je, tak ada beza apa pun. Tapi dia special lah sebab dia satu kit yang didatangkan dengan warna yang sama macam ni kan. Semua benda warna graphite punya color. So aku rasa tu saja perkongsian aku untuk hari ini. Very simple, very straightforward. Kalau korang rasa video ni best, macam biasa jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.